Tinggal 15 hari lagi kita nak puasa. Jadi kalau korang yang ada simptom-simptom macam ni, korang wajib buat apa yang saya nak share ni kalau nak puasa penuh. Sebelum tu, jangan lupa save dulu video ni dan jangan lupa share juga kepada ramai lagi orang supaya ramai yang dapat manfaat dan info ni. Okay, kalau korang alami masalah pedih ulu hati, rasa masam ataupun pahit dekat tekak, ataupun susah nak menelan, atau batuk ataupun suara serak terutamanya waktu malam, ataupun selepas makan korang rasa perut penuh, kembung. Jadi apa korang kena buat kalau nak puasa penuh pada tahun ni? Okay, yang pertama korang kena latih sahur dan puasa sunat supaya perut korang dah terbiasa dengan jadual makan yang baru. Yang kedua, kurangkan makanan yang trigger seperti teh, kopi, pedas dan berminyak. Yang keempat, kawal saiz hidangan. Makan sikit tetapi kerap. Lagi bagus daripada korang makan terlalu banyak sekaligus. Yang kelima, elakkan baring selepas sahur ataupun berbuka. Sekurang-kurangnya 2 jam. Kesimpulannya, siapa yang mengalami simptom-simptom yang saya share tadi, ini bukan satu halangan untuk kita berpuasa pada tahun ni. Yang penting kita buat persediaan awal. Dan jangan lupa untuk korang berpuasa penuh dan selesa sepanjang Ramadan ni, standby Swiss Gel ni. Kita sama-sama ikhtiar.